Aku bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, weh musibat. Tapi saya juga diserang oleh kumpulan-kumpulan yang saya namakan sebagai penjilat. Bukan kupai, penjilat presiden parti saya. Rottweiler. Orang yang dibergaji di bawah Tun Faisal. Wah, bukan main hang no. Yang mula-mula serang kepimpinan dan presiden hang. Yang minta sedekah QR code jadi pengemis hang. Yang duk fitnah hang. Yang menipu hang. Bila aku pertahankan presiden aku, hang kata aku penjilat. Woi musibat. Hang yang duk serang sesama sendiri, lepas tu hang pusing, hang spin pula, suruh fokus lawan Anwar. Hang tu stop. Bila hang tak stop, tiap-tiap hari hang duk serang pimpinan, hang duk serang presiden sendiri, aku takkan diam. Aku akan pertahankan presiden aku. Apa salah dia dekat hang? Sampai hang nak turunkan dia. Hang nak suruh Hamzah naik. Hang nak gantikan. Hang suruh Hamzah ganti dia. Apa salah dia? Sebab dia tak ikut cakap hang. Dia tak bagi hang jadi timbalan BPN. Sebab impian hang nak jadi Menteri Besar Negeri Sembilan tak tercapai. Woi, musibah. Hang tak layak pula. Jadi ketua bahagian pun hang tak layak. Hang tunjuk bukti yang mengatakan Tun Faisal bayar aku. Hang tunjuk bukti. Kalau hang tak tunjuk bukti dalam masa 3 hari, hang kaki fitnah, penipu. Hang lah baruah kasut yang sebenar-benarnya. Kalau hang tak tunjuk bukti yang mengatakan aku ni dibayar oleh Tun Faisal ataupun presiden, hang tunjuk bukti, aku cabak hang. Kalau tidak, hang lah baruah kasut yang sebenarnya. Aku bukan macam hang cari makan dalam politik, minta tanu, minta tani. Bila tak dapat, hang salah presiden. Semua hang salah presiden. Hang pun tahu. Dulu hang pernah kata aku ni tak tahu mai daripada mana. Ya betul. Aku keluar bantu parti berjuang disebabkan aku nampak rakyat-rakyat semakin ditekan, semakin susah. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dikhianati. Aku keluar. Bila aku membela, hang kata kami penjilat. Hang tu penjilat yang sebenarnya. Baruah kasut. Selama ni berapa ramai hang serang pimpinan-pimpinan bersatu. Orang diam, orang tak melawan. Hang ingat orang takut? Tak. Sebab orang ingat kita ni satu parti. Tapi hang yang jadi haram jadah sekarang ni. Tiap-tiap hari hang yang duk serang presiden. Bila presiden panggil hang mai berjumpa, panggil semua pimpinan Negeri Sembilan mai jumpa, hang tak berani mai jumpa. Pasal apa? Hang berani ikut belakang Sebab tu aku kata hang ni sebenarnya hang baruah kasut. Sebab apa hang tak berani mai jumpa depan-depan dengan presiden? Hang jangan ingat hang saja boleh selak orang, hang saja boleh ubut orang. Hang ingat orang tak tahu pasal hang. Aku takkan berhenti selagi hang duk serang presiden. Hang tu bukan penjilat. Hang tu penjilat Hamzah. Mengakulah hang tu penjilat Hamzah. Hang berjalan kaki, hang duk mengemis QR, hang duk kutuk, duk hina presiden, hang tak fikir baruah kasut. Hang jangan melebih sangat. Hang panggil orang Rottweiler, anjing. Ni dia anjing. Ni dia anjing nak melawan dengan hang. Hang jangan hang ingat hang seorang saja boleh serang. Hang ingat orang tak boleh serang hang. Baruah kasut. Aku nak hang tunjukkan bukti. Aku nak hang tunjukkan bukti yang aku ni dibayar. Aku nak hang tunjukkan bukti. Aku bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, yang aku tidak pernah dibayar oleh Tun Faisal,
oleh presiden, oleh siapa-siapa pun untuk menyerang hang. Aku cabar hang buktikan yang aku dibayar. Kalau tidak, hang memang baru kasut yang sebenar-benarnya musibat.